Dua remaja lelaki maut manakala tiga lagi cedera parah dalam satu kemalangan membabitkan dua motosikal yang dirempuh sebuah kereta di persimpangan lampu isyarat di Persiaran Senawang 1 berhampiran matahari malam tadi. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Hatta Cedin berkata, dalam kejadian pada pukul 8.30 malam itu, seorang penunggang dan pembonceng motosikal jenis Modena Screes berusia 15 dan 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Menurutnya, siasatan awal mendapati sebuah kereta jenis Honda Jazz yang dipandu oleh seorang remaja lelaki berusia 18 tahun bersama seorang penumpang lelaki berusia 17 tahun sedang bergerak dari arah Senawang menuju ke Paroi. Ketika tiba di lokasi kejadian, pemandu kereta itu dipercayai gagal berhenti di lampu isyarat merah lalu melanggar dua buah motosikal yang datang dari arah sebelah kiri. Akibat pelanggaran itu, penunggang dan pembonceng motosikal Modena Screes mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Tambah beliau, pemandu dan penumpang Honda Jazz serta penunggang dan pembonceng motosikal jenis Honda Vario mengalami kecederaan parah dan telah dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar HTJ di Seremban untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kedua-dua mayat mangsa yang maut telah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Rembau untuk bedah siasat. Pihak polis menasihatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati ketika memandu dan mematuhi peraturan jalan raya bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Dalam perkembangan sama, seorang wanita dipercayai ibu kepada salah seorang mangsa yang maut dalam kemalangan malam tadi dilihat pitam sebaik tiba di lokasi kejadian. Kejadian itu tular di media sosial selepas video berdurasi 37 saat yang dimuat naik MyBerita Online menunjukkan wanita berkenaan dalam keadaan pilu sambil bertanyakan keberadaan anaknya yang terlibat dalam nahas tersebut. Rakaman tersebut turut memaparkan individu yang merakam kejadian menzahirkan kesedihannya. Allahu Akbar.